Ni tepung ragi, satu-satu bahan yang sering digunakan dalam masakan-masakan tradisional India. Kita nak gunakan yang ni untuk buat satu manisan yang sangat-sangat sihat. Sangat simple saja menggunakan buah kurma. Lepas tu kita blend dia sampai betul-betul fine lah. And then kita ketepikan. Once kita punya buah kurma tu kita dah blend, campur air dengan tepung ragi tadi tu, ketepikan. Sangat sedikit kacang gajus, ketepikan juga. So sekarang kita masaklah air campuran tepung ragi tadi tu sampai pekat macam ni. Masukkan paste kurma, masukkan lagi air supaya dia cair, dan kita kacau dia sebati dan masak dia. Nanti kita boleh saringkan lepas masak. Masukkan sedikit serbuk buah pelaga, santan dan sedikit garam. Kita rasakan dia berlemak-lemak and then manis daripada buah kurma. It's so comfort, especially bila kita kat rumah nak tekak rasa nak makan benda manis tapi nak cari yang versi low calorie, bolehlah cuba yang ni. This video brought to you by Chef Day Vegan Journey, Pro Veg Malaysia, powered by Veggie Challenge apps.